So hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Cartel TV. Ini merupakan episod podcast yang keberapa je? Yang ketiga, betul. Tiga kan? Tiga. Dan aku tahu kita punya pas episod sangat kecoh, sangat banyak yang kita orang belajar. Sebenarnya kita orang tak kisah pun. Bukan tak kisah as in Buat tak tahu je. bukan. Maksudnya kita ambil tahu, kita baca setiap satu komen and so on. Tapi kau kena faham yang mana kita nak clarify kat sini yang dia bukan soal kita menunggang mana-mana isu semasa ke apa tidak. Kalau betul nak kata kita menunggang isu semasa, kita dah buat benda tu like 2 tahun lepas. Betul. Dan tengah kecoh-kecoh kita dah buat dulu. So sekarang sebenarnya niat kita wujudkan podcast ni ialah, kalau kau tanya aku, kita nak jadikan satu platform yang Selamat. Bukan selamat, dia macam platform yang untuk membantu. niat utama dia begitulah. Tapi kalau kau tanya aku, episod pertama tu ialah kita punya positioning, punya strategi. Betul. Mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. Tapi kita tinggalkan di situ sahaja sebab kita tak nak cerita pasal benda yang lepas. Dan aku juga banyak belajar dan aku percaya Kit pun banyak juga belajar daripada episod pertama tu, Kit. Betul. Apa kesalahan kau, Kit? So aku first of all nak minta maaf lah kepada semua yang komen banyak-banyak. Aku rasa aku terlalu banyak okay. So aku kena ban okay daripada dalam hidup aku kot. Lepas ni aku cuba KO kot. Ya, tapi cuma aku nak korang faham yang mana Kit first time buat. Mungkin dia first time duduk di kerusi host ataupun guest dan sebagainya. So korang kena bagi room for improvement. Tak semua orang lahir-lahir tu terus cerdik pandai kan. So bagi peluang untuk Kit improvise ataupun aku improvise time to time. Okay, so tanpa kita nak melengahkan masa, first of all, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada F-Tune sebab sekarang kita dah ada F-Tune on board. F-Tune on board. Okay, kenapa F-Tune ada dekat sini? Okay, so F-Tune ada keluarkan satu produk baru, iaitu Spring RLS, Type R Lowered Spring untuk FK8 dan juga FL5. Oh, dulu CLS, Comfort betul. Lowered Spring. Dulu aku pakai dekat Jazz. Yang mass market yang dijual sekarang ialah CLS. Betul. So selepas keluar Type R punya version, dia dah ada RLS. Yes. So Type R Lowered Spring. Lowered Spring. Betul. Okay, tapi yang kau nampak dekat depan ni ada 2 jenis spring. Satu color gold, itu yang untuk Type R. Yang color putih kecil tu untuk apa, Kit, sebenarnya, Kit? Special, dia untuk motor. So F-Tune dah buat spring baru untuk motor. Motor-motor yang hot. Tapi ni motor model apa punya? Ni motor untuk LC. Dia LC? ada RS 150, LC dengan Y suku. Faham. Yes. Motor-motor yang hot in the market. So shout out kepada F-Tune. Dia merupakan suspension brand local daripada Malaysia, kepunyaan Abang Farouk, Betul. Kak Shima and the rest dia punya team. So thank you so much sebab sudilah kita kata Sudi menjadi menyokong usaha kita lah dalam menjayakan podcast session dalam Cartel TV ni. So I hope you guys ataupun mana-mana viewers lepas ni akan lebih, orang kata, daripada tak kenal jadi kenal, daripada tak pernah guna mungkin ada rasa untuk cuba guna. Sebab personally aku sendiri pun pakai, to be honest. Kit sendiri pun pakai dan aku percaya ramai lagi viewers kat sini. Kalau betul korang pakai, aku nak korang komen dekat bawah. Okey tak? Macam mana dia punya performance dia lepas kau pakai? So far aku pakai dekat Jazz dulu, tak pernah mengecewakan lah. Okay, so tanpa kita melengahkan masa, Kit, siapa guest kita yang sebenarnya kita dah lama put on the list dah, tapi baru hari ni lah ada masa lah orang kata untuk nak, you know? Aku dah buat research sikit. Okay. Mungkin korang boleh teka. Dia punya subscriber YouTube 1.1 million. Dia ada 4,500 video kan. Dapat berapa? 4,500 video. 4,000. Lepas tu kita baru 300, kau dah memekak dah. Kenapa tak dapat 1 million? Jauh lagi proses je. Okay? Dan aku rasa kenapa aku mengalu-alukan kedatangan sahabat yang aku anggap macam abang aku sendiri ialah sebab pada aku dia merupakan salah satunya channel automotif di Malaysia yang reach 1 juta subscriber. Betul. Yang pertama dari segi automotif lah. Kan, kalau dalam bidang-bidang lain tu kawan-kawan kita ramai je kan, tak ada isu lagi lah kan. So tanpa kita melengahkan masa, aku perkenalkan dekat korang Abang Aulia daripada Galeri Kereta, guys. Okay, so kita tepuk tangan dulu untuk Abang Aulia. Terima kasih Abang Aulia sebab sudi meluangkan masa kan. Sama-sama. Lama dah kita set ni untuk nak datang ni kan. Baru free. Abang Aulia punya jadual cakap kau, kalah menteri. Pack gila. Nak shoot siang tak boleh, kena malam. Malam pun ada certain time, kena sekian-sekian. Ini pula bulan Ramadan, kita terpaksa buat selepas tarawih punya timing lah. Okay, so Abang Aulia, seperti semua seperti tahu, daripada Galeri Kereta.
channel yang tak asing lagi untuk kita daripada warga-warga Malaysia lah. Tapi kalau ada yang masih tak tahu, Abang Aulia mungkin boleh perkenalkan diri Abang Aulia dan apa yang Abang Aulia buat for the past berapa tahun ni sebenarnya. Saya pun tak tahu dah berapa lama. Boleh. Okay, first of all, saya nak ucapkan terima kasih dekat Cartel TV, Kak Kit, dekat Kakal sebab invite saya. Actually saya pun biasa saya interview orang. That's the point. Hari ni saya kena interview pula. Tak pernah kan? Saya tak pernah nampak Abang Aulia kat mana-mana podcast. Tak ada. Ke pernah? Tak ada. Ada borak santai dekat bengkel borak santai ada borak santai, lah. tapi podcast official tak ada. Yang betul-betul duduk, Betul. ada proper setup. Ni Tu tak lah. ada lah. lain. Ada lampu, lighting semua. Lain lah, lain. Dia punya nervous dia lain pula. Abang Aulia pun nervous guys. Okay, so Abang Aulia, siapa sebenarnya Abang Aulia? Okay. So saya ni sama je macam kawan-kawan yang lain. Senang je jawapan. Kita peminat kereta. Okay. Okay, so dulu actually kereta ni kalau tahun 2026 ni dah 10 tahun. Tahun ke-10. Ni dah kira boleh buat anniversary lah. 10 tahun. Betul. Satu dekad kit. 10 tahun 2016 dalam 2016 dunia kita, media kita Malaysia lah. So waktu dulu tu kalau saya nak, kita bila minat kereta ni kita suka nak modify kereta. Betul. Jadi sumber yang kita ada majalah. Dulu Zaman kan. tu. Lepas tu kalau kat Facebook pun tengok-tengok gambar kan. Lepas tu saya duk terfikir kenapa tak ada orang buat konten video ni video. Kejap, maksudnya zaman tu tak ada siapa lagi yang deliver konten dalam bentuk video? Ada, Okay. tapi tak banyak. Kalau abang masih ingat, ada ke sesiapa yang macam Kalau macam Not Equal, TGTR, Yes. tu yang Awal-awal. Mac Club kan. Ya. So diorang buat tapi diorang tak, maknanya konten tu tak banyak. Okay. So macam saya pula rasa kenapa tak ada orang nak buat susah sangat ke buat video ni kan. Okay. So dari situlah kita start. Saya seorang maknanya 2016 tu kita buat. Saya punya impian tu, orang cakap tu kalau boleh seluruh rakyat Malaysia yang ada kereta modified ni ada dalam channel saya. So maksudnya daripada 2016 tu abang seorang-seorang one man show sampailah ke hari ni. Sampai hari ni Abang tak ada macam satu team editor ke, shooter ke? tak ada. Serius lah? Saya seorang lah. Memang abang tak nak ataupun tak boleh ataupun tak selesa. Sebab ada orang selesa bekerja sendiri. Kan? Kalau tak adalah. Orang kata seorang. Seorang. Aku macam tak percaya Zul. Banyak tu bang video abang. Bila abang edit? Sebab kadang-kadang bila saya pergi event kan, orang cakap, bang seorang je ke? Betul. Bila kalau pergi bengkel kan, bang seorang. Selalu kalau kat bengkel kan orang yang first time jumpa kita seorang je ke? Tak ada yang lain. Betul. So memang abang seorang? Memang seorang. Saya lah yang shoot, saya lah yang edit, saya lah yang publish. Sebab aku macam ni tau. Masa first aku ada buat review, Abang Ali ada buat review kereta aku kan. Okay. Sebab saya sampai before ni, sebelum tu saya akan ingat Abang Ali ada team. Masa jumpa saya sampai je, aku ingat Abang Ali tengah bawa kereta rolling shot dengan aku, dia bawa keluar Osmo relax kat tepi. Dia seorang. Rolling shot tapi dia sambil drive. Yes. Jangan tiru. Tapi aku percaya Abang Aulia buat benda tu dengan tahap safety yang paling optimum lah. Betul. Kan? Sebab tu pun pakai Osmo. Osmo dah tak perlu risau pasal dia punya stabilizer and so on lah. Okay, tak apa. Rolling okay. Ambil gambar. Sambil Tapi gambar superb baik. tak ada gegar. Tapi daripada 1000 punya klik mesti 2 yang jadi. Betul tak bang? Itu normal lah kan? Itu standard lah. Itu biasalah. Nak pilih lama. Seorang. Betul. Memang dari dulu. Betul. So one thing yang aku dan juga ramai orang kat luar sana yang boleh belajar ialah tak ada istilah untuk nak tunggu ada satu creative team untuk baru kau boleh buat. Kau faham tak? Okay, so aku dah boleh gerak ni. Boleh. Kau dah boleh buka channel kau sendiri. Tapi maksudnya tu lah. Okay, benda ni dia jadi satu macam pemangkin semangat untuk aku lah. Yang mana tak semestinya kadang-kadang kita, okay, terus terang. Contoh aku ada kau. Esok lusa kau berhenti. Berhenti mungkin kau ada hal family and so on. Tapi by that time aku akan down. Aku akan rasa macam, wish aku dah tak ada kaki tangan Syul. Aku seorang Syul macam nak buat. Tapi sebenarnya Abang Aulia memang buat sendiri dah 10 tahun. Seorang. Seorang bang Itu satu benda yang boleh dibanggakan lah. Betul. Dia tak mudah. Maknanya perjalanan Abang Aulia ni aku percaya dia tak semudah yang disangka. Macam mana kita nampak dia di kaca TV and so on lah. Tapi okay, itu mungkin sedikit sebanyak introduction pasal Abang Aulia.
memang sebab abang seorang kot. Sebab tu abang deliver video yang kalau perasan, korang kalau tengok video galeri kereta, okay, tengok Katil TV, kita yang reviewkan kereta tu. Betul. So owner memang hilang je. Dia bagi kita kunci kereta je. Pandai-pandai kita lah nak goreng. Tapi Abang Aulia, dia takkan boleh buat benda tu. Betul. Memang abang nak deliver konten yang begitu ataupun macam mana sebenarnya? Okey. Sebab itulah macam saya punya impian tu kan, nak kalau boleh setiap owner kereta tu ada dalam channel saya. Jadi bila kita nak macam tu, jadi owner kereta lah yang kena ada dalam video saya. Tapi certain owner macam kalau saya shoot, diorang tak nak bang. Diorang memang tak nak di keluar lah muka. Betul, dia tak faham, nak tunjuk muka. Faham. So abang pun saya percaya alami benda yang sama juga. Betul. Kadang-kadang. Tapi most of the time semuanya okay. Okey. So, sebab tu kadang kita kena select juga. Bukan select kereta. Kadang kita select lah. Okey, kereta dah cun tapi owner tak boleh nak share. Owner tak cun. Bukan dia tak cun. Tak, macam mana abang select tu maksudnya? So maknanya okey, kita nak review kereta ni. Okay. Lepas tu kita tanya owner. Owner boleh tak keluar dalam video? Sebab dia kadang privacy issue semua kan. Okay. Yes. Okey, so dia kata dia tak nak. So kita Tak terpaksa skip lah. So abang akan skip hanya disebabkan owner tu tak nak keluar di depan. Ataupun lagi satu option dia, abang duduk belakang abang saya dengar suara abang je lah. So saya pernah tengok video tu. So dia bercerita lah pasal kereta dia. Sebab saya kalau nak cerita pasal kereta orang, saya tak pandai. Betul, tak semua kita main. Yelah, sebab abang akan review semua jenis kereta. Betul. Kita mungkinlah asalnya daripada Honda sahaja. So tak banyak, blueprint dia lebih kurang. Betul. Macam abang semua jenis tapau. Tapi itu yang bagus je kalau dah nama galeri kereta. Tapi kalau hanya spesifik pada satu niche, dia tak jadi galeri kereta lah. Betul lah? Betul. Kan? Sah. Sebab dia universal kan. So it meets the purpose lah. Nama tu kena dengan tujuan dia. Okay, so itu kita dah tahu sedikit sebanyak latar belakang pasal Abang Aulia. Okay, 10 tahun buat sendiri. Sepanjang 10 tahun abang memang YouTube saja. Abang ada platform social media lain? Ada, semua ada. TikTok? TikTok ada, yang Instagram ada, Facebook ada. The first one? First one Facebook. Oh, abang asal daripada mana Facebook page tu dah lebih daripada 10 tahun dah? Tak, 10 tahun juga. Tapi dia buat awal. Dia buat dalam bulan 3 kot. So abang bermula dengan Facebook page. And then baru pergi So saya generate follower dulu daripada Facebook page. Kita tarik follower ramai. Lepas tu kita buka YouTube. Faham. So setiap konten YouTube tu kita share balik dekat Facebook. Awalnya dulu dekat Facebook page tu, adakah abang share storytelling, copywriting ataupun memang terus video daripada awal? Gambar sahaja. So Tapi dulu Abang Aulia, dulu Abang Aulia ada website kan? Dulu ada website. Untuk? Jadi macam page. Page untuk sharing lah. Jadi macam magazine online lah. Yes, magazine online. Macam No Equal dulu. Yes. Faham? Betul. Aku dulu pun membesar membaca benda-benda yang begitu. Zaman tu okay. Tapi bila lama kelamaan, betul lah macam abang cakap, orang akan suka daripada membaca, dia akan suka tengok gambar. Betul. Lepas daripada gambar, sekarang dah era video pula. Dulu video cinematic bang, betul tak? Betul. Betul-betul hit. Betul. Tak masuk lagu baik-baik sikit yang trending, memang video kau pergi lah sama-sama tengok filem. Betul. Lepas daripada tu sekarang dah bercerita pula. Video yang macam vlog. Betul. Nampak tak betapa cepatnya, walaupun hanya dalam pada masa 10 tahun, tapi kita dah melangkah beberapa step dah sebenarnya. Laju. Sangat laju. Pace zaman sekarang lah kalau nak berkata soal media. Dulu masa Abang Aulia buat website, Abang Aulia pernah iklankan something like, okay, siapa ada kereta modify, hantar gambar. Betul. Itu antara yang terawal lah. Macam mana saya nak, saya banyak belajar lah benda-benda macam mana nak tarik followers ni. Okay. So antara yang first tu, saya akan buat posting. Okay, siapa yang nak kita postingkan gambar kereta diorang, okay, submit gambar kereta diorang dan kita postkan. So abang akan pilih lah. Dia akan submit, kita zaman dulu tak ada pilih lah, ambil post je. Terus. Lepas tu kita letak juga dekat website. Faham. Sebab dulu kereta aku
Kau pernah hantar kereta personal tu. Full. So kau submit benda tu Submit kepada Abang Olia. page Abang Olia, dan Abang Olia akan terus post benda tu dekat page Abang Olia. Masuk bangga baik dapat masuk galeri kereta. Betul zaman tu lah. Zaman tu lah. Faham. So maknanya gambar tu gambar diorang shoot sendiri, gambar daripada diorang sendiri lah. So tak ada watermark abang ke apa, tak ada kena-mengena. Okey, yang itu saya belajar kat satu benda lah. Okey. Zaman dulu tu kita pun tak pandai kan waktu tu kan. Member hantar gambar, saya letaklah watermark saya. Okey. So macam dulu pernah jugalah ada kes kan. Member gambar tu cantik. So watermark member ada. Saya letak watermark saya. Sebelah watermark yang sedia ada. Sebelah yang So maknanya jadi isu kat situ. So bila jadi isu kat situ, saya pun So maksudnya penerimaan orang tu ada orang tak suka. Maksudnya gambar tu dia yang ambil, dia rasa copyright tu pada dia 100%. Hasil kerja dia kan. Faham. Jadi Tapi betul lah. Tapi betul lah. Kan kita pun tak boleh salahkan dia, betul lah. Saya yang salah. Betul. So bila saya dah tahu macam tu, okey, tak boleh lah buat macam ni. So saya terpaksa keluarkan balik kamera saya, pergi ke event ambil gambar. Okey, seperti yang saya kenal Abang Aulia personally yang mungkin orang tak tahu. Abang Aulia seorang kaki gadget. Betul? Abang sebenarnya lebih cenderung ke, selain daripada kereta sebagai hobi, abang juga cenderung ke arah tech. Kau faham? Gadget barang-barang baru lah. Sebab setiap banyak cerita sebenarnya kalau aku nak cerita related aku dengan Abang Aulia ni. Aku banyak gila belajar dengan Abang Aulia yang korang kena tahu lah. Dulu aku tak tahu nak beli kamera apa. Kau bayangkan, aku call Abang Aulia tanya, apa bang yang paling okey, harga sekian-sekian, yang sesuai dengan cara kita punya pembawakan video. Dia yang suggest kat aku, okey Kal beli ni, yang ni pun okey juga Kal, yang ni pun harga macam gini. Sebab kita tak pandai sangat. Kita tak ada masa. Kawan-kawan kita yang dalam kalangan tech ni tak ramai. So aku terkejut lah sebenarnya Abang Aulia betul-betul dia tahu apa gadget yang betul-betul, kau faham tak? Dia bukan asal beli. Betul tak bang? Tapi lebih kepada apa cakap tu, kamera punya untuk shooting lah. Untuk shooting lah. Kalau nak kata lebih-lebih sangat sampai tahap handphone baru keluar ke apa tak minat lah tu. So in term of shooting punya equipment, abang memang akan sentiasa up to date lah. So tapi kalau ada keluar benda baru ke kan, kita try lah. Beli, test. So maknanya abangnya equipment akan sentiasa bertukar-tukar. Selalu. Mana orang cakap tu kalau equipment the best, kita terpaksa beli lah. Terpaksa beli, test. Faham. So boleh lebih kepada try and error lah. Beli try dulu, and error. Ya betul. try pakai, lepas tu kata okey baru tukar lagi. Tak suka jual. Okay. Dan benda tu bukannya dia mengharapkan sponsorship. Abang Aulia memang beli sendiri. Dia bukannya macam dia tahu je contoh DJI keluar benda baru. Dia tak ada je approach DJI jual dia punya nama YouTube page dia ke apa ke untuk dapatkan tak kan. Tak abang tak pernah buat macam tu. Kalau abang nakkan something, abang memang beli sendiri. Sebab saya tak suka tu hutang budi. Setuju. Itulah ayat yang paling mahal so far untuk malam ni, untuk session quarter yang pertama. Pasal hutang budi tu pun ada banyak cerita juga kita nak cerita. Okey. Seterusnya, untuk perjalanan Abang Aulia daripada kosong subscriber pergi ke 10,000 yang pertama, 100,000 yang pertama, dan sampailah 1 juta. Kalau abang ikut perjalanan abang kan jauh, apa momen yang paling abang rasa paling macam mana lagi paling down lah. Paling down dengan paling abang rasa aku on top lah. Maknanya paling rendah dengan paling tinggi lah yang abang pernah rasa. Mungkin ada certain video yang menyebabkan abang rasa begitu, ataupun macam mana. Yang ni abang boleh cerita panjang pun tak ada masalah. Okey, boleh lah. Boleh. Okey, so saya rasa kalau ramai yang nak main YouTube ni, diorang semua bersangkut pasal duit lah. Okey, diorang nak earn yang banyak lah. Actually kalau siapa yang main YouTube sedangkan kalau dia tahu sebenarnya payment YouTube so sebenarnya tak banyak mana pun, melainkan satu video hang upload hari ni hang dapat 1 juta view. Itu lain cerita. Okey, kalau setakat macam otomotif, siapa je nak tengok? Tak ramai. Crowdnya tak ramai. Niche dia kecil kan. Niche-nya kecil. Okay, so kalau nak cerita pengalaman yang paling rendah saya rasa sebulan dapat $4. Rendah. Itu rendah tu. Rendah bang. Saya cakap bini saya nak berhenti kerja. Dia kata berapa income YouTube? $4 je.
4 kali 4 pun RM16 bang. Betul. 4 kali 4 RM16. Tapi YouTube takkan bayar kalau kita tak exceed 100. Susah kalau kita nak cerita pasal YouTube kat sini. Tak, kelas lain lah. tu kelas lain lah kalau betul kita nak ajar pasal YouTube. Tapi perjalanan Abang Aulia tadi Tapi yalah, sebab kalau kita berdasarkan kepada duit tadi, so kita akan give up. Kita akan cepat give up. Macam aku dapat RM16 sebulan, kan nak buat video lagi. Setuju. Kan? Betah lagi kita yang dah berkahwin, ada tanggungan. Ada tanggungan, ada tanggungan. Adakah jawab Abang semua. Aulia buat benda ni full time? Waktu awal-awal tu tak. Waktu tu saya ada kerja lain lah. Okey, maksudnya dulu Abang Aulia bekerja sebagai apa? Kalau boleh kongsikan lah. Okay, saya dulu IT consultant. Okey. So, relate. Aku dah tahu okay. dah So, kenapa. Dia pandai, dia sorok rupanya. So sebenarnya Abang memang related. Ada background berkenaan IT. Faham. So saya degree pun dalam degree IT semua. Abang ada degree. Ada degree. Dia tak nak cerita lah. Okey, aku korek lagi. Tak apa. Okay, abang asal daripada mana? Saya sebenarnya membesar dekat Gombak. KL je. Pengajian abang? Pengajian Maksudnya lepas SPM tu abang sambung belajar? Saya Kos apa di mana? okey. SPM dekat Gombak. Okey, budak Gombak lah orang cakap kan. Okey. Okey. Gombak? Gombak. Sekolah menengah Seri Gombak. Seri Gombak. Okey. Okey, so sambung dekat diploma dekat YPM, College Yayasan Pelajaran Mara. Dekat Ceras. Okey. Diploma in IT lah. Okey. Diploma IT 2 tahun. Lepas tu sambung degree IT juga. Information System Engineering. Degree di mana? Sama? Cyberjaya, MMU. MMU Cyberjaya. Okey, so pada zaman tu adakah Abang Aulia dah main kereta ataupun tidak? Memang tak involve langsung dalam dunia. Waktu tu pakai kereta orang tua lah. So Kita tak main? Tak main lagi lah sebab tak ada duit kan. Faham? So hanya pakai kegunaan harian. Pakai guna harian. Okay, so abang dah habis belajar and then adakah abang terus berumah tangga and so on ke Belum tidak? lagi. Beli kereta dulu. Oh beli? Beli dulu. Kereta pertama kereta abang pertama, Aulia? kereta pertama saya Kelisa. Kelisa? 1.0 lah zaman tu. Saya ingat lagi Kelisa Imago. Imago? Okay. Yang warna dia tu kan hijau tu kan. Yes. Kisah awal tu. Itu kenderaan pertama abang Aulia. Adakah itu menjadi punca abang Aulia terjerumus ke dalam dunia modifying kereta? Memang kita modify lah. Beli rim ni tak suka, tukar. Dia memang banyak try and error lah dulu. So sepanjang abang Aulia dalam hal kereta ni, banyak dah kereta yang dah pernah merasa berbagai jenis lah. Beli jual. Ada lah tapi tak banyak lah. Okey, faham. Kita tak payah in Tak detail payah lah cerita dekat lah. situ lah kan. Okey. Berbalik kepada soalan kita tadi, Abang Aulia ada tak nak cerita lagi? Apa yang menyebabkan abang down sedown-downnya sepanjang perjalanan ke 1 juta punya subscriber ni? Saya tak sampai 100 pun dah banyak dah down. Actually, okay, dia macam ni sebab saya tak ada team kan. Jadi saya buat seorang. Jadi apa yang saya buat tu adalah benda yang saya suka. Okay, saya suka nak shoot, jumpa orang, shoot kereta dia. Lepas tu kita publish. Lepas tu dia pun cakap terima kasih kat kita. So benda tu seronok. Jadi untuk nak cakap benda yang tak best tu macam tak ada pula. Sebab saya buat seorang. Okey, macam mana dengan abang menghadapi kecaman netizen? Abang mesti pernah kena kecam. Betul. Obviously, mana-mana media page wajib dikecam. Betul. Pernah paling teruk? Pernah. Adakah dia efek personal ke tidak? Okay. Kalau macam dulu, saya jarang keluar ke depan. Setuju? Okay. Jadi orang tak berapa kenal sangat lah. Okay. Lately, bila dah 2019 kot, baru start buat konten yang tunjuk muka sendiri. So dari situ, orang dah kenal. So zaman awal tu kira abang macam ghost lah daripada awal. Orang memang tak tahu siapa. So kalau abang pergi mana-mana event pun, tak pakai baju GK ke, tak pakai topi ke, memang orang takkan tahu abang GK. Abang shoot random, lepas tu post je lah. So abang adakah abang seorang yang introvert? Betul. Abang bukan extrovert? Saya seorang yang pemalu. Sangat? Sangat. Dulu waktu sekolah rendah memang pemalu. Macam tak kena dengan pekerjaan yang sekarang. Serius lah? Serius betul. Memang orang yang pemalu betul lah.
Faham. Sebab tu abang lebih pilih untuk berada di belakang kamera. Betul. Okay, so kita dah tanya tadi, kalau yang paling, momen yang paling membuat abang rasa bahagia dan kenapa abang teruskan sampai ke hari ni. Sebab penat bang, kan? Penat. Kita tak tanya lagi. Okay, sebelum kita cerita momen bahagia tu, saya nak tahu dulu abang punya jadual macam mana sebenarnya. Macam mana abang bahagikan masa? Dengan review, Satu hari sebenarnya berapa kali editing. abang pernah paling banyak syuting? Editingnya bila? Okay. Postingnya macam mana? Okay, saya ni morning person. Okay, saya memang bangun awal. Kadang pukul 5 pagi dah bangun. So almost every day pun memang macam tu. So saya orang yang bangun awal. Bila bangun awal tu, saya akan dapat buat kerja yang banyak. Setuju? Okay. So maknanya kerja tu tak ada masalah pun. Berapa banyak saya shooting pun, berapa banyak saya edit pun tak ada masalah sebab cukup masa tu. Satu hari paling banyak abang pernah syuting berapa banyak? Berapa kereta? Dia tak boleh banyak. Dia macam 3-4 kereta je. Banyak lah tu. Kita satu hari satu kereta pun dah tak lalu Tempat abang. pun sebenarnya. berbeza kan? Oh, ya ke? Tempat pun beza kan? Tempat berbeza kan? Biasanya saya punya skill macam itulah. Kita set 4-4 satu tempat je. Itu namanya work smart guys. Kau tak perlu work hard. Betul. Kalau macam dulu, Tapi saya Kit ingat tak nak lagi, buat macam tu. Aku tak tahu pahal Kit. Kau tak nak buat macam tu Kit. Sebab kita sukakan buat Kau yang suka lain. nyusahkan aku. Okay, sambung bang. Okay. Kalau macam dulu, kalau saya nak shoot, rolling shoot kan, kata nak kereta bergerak kan, saya akan panggil 2 kereta. Kita review dekat time yang sama. Okay bang, nanti lepas habis review kereta abang stay sebab saya nak guna abang untuk shoot kereta member. Uish, cerdik bai. So dia dia menggunakan first guest untuk shoot second guest. Lepas tu yang terbalikkan dia. Tapi guest pun okey lah sebab yelah maknanya lepak dalam suasana yang tak adalah macam terkejar-kejar rushing dah itu aku nak kena balik ke apa tak ada. Tapi yang tu dulu lah. Dulu lah yang buat kereta datang review satu, review kedua dulu. Sekarang buat sendiri. Sekarang semua sendiri. Dulu maksudnya dulu pernah buat macam tu and then ada faham. Sebab sekarang bila teknologi dah canggih, kita gadget dah banyak. Sekarang dah banyak dah. Kalau pakai Osmo, lepas tu pakai dia punya apa? Dia punya tripod. Yang lain tripod yang saya tak ingat nama dia. Dia yang macam Yang mounting dekat kereta tu. Movie blade. Move blade apa? Something nama tu. So saya drive kamera apa nama dia? Screen kat dia situ. connect dekat handphone kan. Saya drive tracking dekat situ. So senang lah. Okay. Dia dah tak macam dulu lah. Okay. Aku rasa kita dah tanya background, kita dah tanya jadual, kita dah tanya the ups and downs, dan juga aku rasa sebelum kita nak sambung lagi soalan yang lebih, sebab Abang Aulia ada satu mainan baru yang aku nak sentuh sikit je, tak banyak pun. Cuma aku rasa sebelum tu, sebab kita nak cakap pasal kereta baru, apa yang ada dekat depan mata kita sekarang ni Kit, ialah F-Tune. apa dia produknya? So produk dia adalah spring untuk type R, lowered spring, RLS. RLS. Sebab aku rasa Abang Farouk mungkin nak kena revise dengan nama yang baru ni kot. Sebab susah gila nak sebut. RLS stands for Type R Lowered Spring. Dan juga spring dekat dalam yang kecil tu yang kau nampak. Aku rasa ramai yang tak tahu sebab aku baru tahu hari ni yang mana dia ada keluarkan untuk motosikal guys. Dia tak ada fokus pada kereta saja. Abang boleh tahu yang F-Tune ada buat untuk motor? Tak tahu, saya baru tahu hari ni. Baru tahu kan? Sama. Kita orang yang bekerja dalam media, kita orang baru tahu hari ni. So shout out kepada Abang Farouk. Dan untuk spring type R, yes, this is the first time yang aku dapat tengok depan mata color gold. Tak pernah. Selalunya dia memang color putih. Ataupun kalau dia punya color rasmi dia ialah color hijau. So again, shout out kepada Abang Farouk sebab mengeluarkan satu local brand, produk yang sangat berkualiti dan sangat reliable kepada semua jenis pengguna kenderaan. Dan aku paling suka pasal F-Tune ni ialah akak aku ada IMAS. Kawan-kawan IMAS saya semua puji CLS. Sebab masalah common pertama untuk IMAS ialah suspension yang sangat macam sampan. Saya rasa semua EV pun macam tu kot. Serius lah? Okay, jangan cerita banyak lagi sebab aku cakap Abang Aulia ada mainan baru yang kita nak sentuh. So kita sambung second episode insyaAllah guys. Okay? Banyak lagi. Jangan lupa. Right, jangan lupa. Dalam masa terdekat
Saya tak janji bila, tapi dalam masa terdekat. Okay, I'll see you guys on the second episode.